Hari ini Perdana Menteri datang ke Melaka. Sebab itu saya kata suasana memang panas di Melaka. Perdana Menteri datang, dia pun pergi jemput orang kampung, pergi dia punya program. Pergi sana, ramai orang tak mau pergi. Tak macam tuan-tuan dan puan-puan, datang sini sukarela, betul? Itu program Perdana Menteri. Dia minta rakyat pergi, ramai tak mau pergi. Apa dia buat? Satu orang RM50, baru mereka mau pergi. Malulah. Perdana Menteri datang, rakyat tak mau pergi, dia punya program, perlu bayar RM50 minta mereka pergi. Sudah pergi, orang tak ada cukup. Apa dia buat? Dia panggil pelajar-pelajar, murid sekolah rendah, sekolah menengah, tunggu di tepi jalan. Tunggu di jalan yang kereta Perdana Menteri akan melalui. Suruh mereka, budak-budak sekolah, tunggu lebih daripada 1 jam tepi jalan, panas, pukul 11 tengah hari, pukul 11, suruh mereka tunggu sana. Bukannya dia berhenti syahid dengan mereka, tak ada. Cuma itu kereta lalu saja macam tu. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Orang tak suka UMNO, orang tak suka Najib, sebab dia ada seorang isteri nama dia Rosma. Pergi beli baju dekat Australia berapa? 300,000, betul? Pergi shopping, belanja 300,000. Pergi Australia. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin seumur hidup kita punya gaji pun tak sampai 300,000, betul? Dia 3 hari sudah boleh belanja 300,000 untuk beli baju. Tapi apa baju dia beli pun sama juga, sebab badannya memang macam tu. Dia takkan jadi, lepas dia beli baju yang mahal, bentuk dia takkan macam Coca-Cola yang dulu colornya yang kacanya, tak ada. Macam sekarang juga yang tinnya tu, sama juga, tak ada beza. Najib hari ini datang. Siapa yang untung, tuan-tuan dan puan-puan? Mengikut maklumat yang saya terima, Najib datang hari ini sudah belanja berapa? Kamu dapat itu bantuan rakyat satu Malaysia RM500. Banyak gembira, betul? RM500. Banyak itu 500 bagi kita orang kampung memang banyak. Tahu tak? Najib hari ini datang. Semalam mereka pergi takkan jalan yang dia akan lalui. Sudah belanja berapa? RM580,000. Takkan jalan. Dirikan kemah RM156,000. Dirikan kemah saja. Dia buat banner mengalu-alukan kedatangan Perdana Menteri. Berapa sudah belanja? RM249,000. Bendera, Barisan Nasional punya bendera, dia pacak banyak tempat. Berapa sudah belanja? RM185,000. Ini semua jumlah sudah 1,16 juta. Satu hari saja. Ini belum lagi termasuk yang dia sediakan makanan, jamuan makan. Belum termasuk lagi. Hari ini malam ini dia ada jamuan makan di Malim. Dia kata kononnya di tapak tersebut mereka boleh sediakan makanan untuk 10,000 orang. Tapi kita pergi lihat itu tapak lebih-lebih boleh muat 3,000 orang. Tapi dia kata 10,000 orang. Nanti itu catering dia akan klaim berapa? Dia sediakan makanan untuk 10,000 orang. Kalau seorang satu kepala dia charge RM20, berapa itu wang sudah? Dan semua ini projek siapa yang dapat? Takkan jalan, print itu, banner itu, semua siapa yang dapat?
Mana betul tak? Apa rakyat dapat? Dia datang macam ni, kurang-kurang 2 juta, 3 juta dia akan belanja.